sebelum ni pernah join bisnes apa-apa ke? Ada juga dulu. Ni rajin buat bisnes lah. Adalah dulu, tapi macam banyak cakap macam bisnes kita tak ada apa, hangus lah. Maksud apa ni? Dia apa? Kalau customer beli dia dapat emas. Gitulah. Betul. Kalau pada saya lah, dia adalah bila saya jumpa Public Gold ni, bisnes di dalam Public Gold, saya rasa ni macam lebih mudah. Lepas tu tak perlu nak macam tak macam bisnes lain nak kena beli produk yang kalau dia beli produk macam customer tu rugi. Pada saya lah, beli rugi, kalau tak buat rugi. Lepas tu kalau saya kata, kalau bandingkan dengan Public Gold, bila dia beli emas dia dapat keuntungan kat dia. Lepas tu kita pun dapat juga kan insentif tu. Saya rasa macam dua pihak tak rugi lah, tak rugi. Tapi macam kalau ada produk lain tu, saya kata dia beli produk tapi kalau dia tak buat ikut apa benda yang kehendak produk tu, dia tak dapat apa-apa, dia rugi je. Lepas tu bila saya cakap gini, saya kata kalau husband nak buat Public Gold, saya sokong. Saya kata 100% saya kata macam tu. Yang lain lepas tu baru sekarang saya kata sebenarnya sebelum ni saya tak sokong pun, cuma just bila dia nak buat saya support je lah, okey macam tu je. Tapi yang ini saya kata kalau nak buat, okey saya sokong dari belakang saya cakap 100% je. Hari ni saya dah belajar dengan Puan Hafizah tentang bot tau. Sangat menarik, sangat memudahkan kerja. Klik tu semudah ABC. Banyak tips yang saya dapat daripada Puan Hafizah. Dan yang syoknya dia memudahkan kerja kita sebagai dealer. Boleh jawab dengan cepat lah, tak payah nak fikir ayat yang panjang-panjang.